Homestay Nelayan Pulau Suri, sebuah perkampungan nelayan yang tenang di perairan Tumpat, Kelantan yang menjadi saksi kepada sebuah perjalanan penuh makna dan pengalaman berharga. Di sinilah bermulanya misi kesukarelawan kami yang berteraskan semangat kebersamaan, keprihatinan dan kasih sesama insan. Program ini bukan sekadar sebuah aktiviti biasa tetapi suatu usaha murni untuk mendekati masyarakat luar bandar, memahami keperluan mereka dan bersama-sama mencari jalan dalam memperkasa komuniti setempat. Tiada yang dapat menghalangkan kita berdua terus Setinggi-tinggi penghargaan ditujukan kepada pihak Motek atas sambutan yang luar biasa serta kepada semua sukarelawan yang telah mencurahkan tenaga, masa dan idea sepanjang program ini berlangsung. Program ini juga bukan sahaja memperkukuh nilai kesukarelawan dalam diri kami tetapi juga membuka mata tentang realiti kehidupan masyarakat di kawasan pendalaman. Kami belajar bahawa khidmat bakti bukan sekadar memberi tetapi juga tentang mendengar, memahami dan menghargai. Program ke Pulau Suri ini bukan sekadar satu pengalaman tetapi sebuah perjalanan hati yang mengingatkan kami bahawa tanggungjawab sosial adalah amanah bersama. Semoga semangat kesukarelawan ini terus mekar memberi sinar kepada mereka yang memerlukan. Kami percaya bahawa setiap usaha kecil yang dilakukan dengan ikhlas mampu memberi impak besar kepada masyarakat. Moga misi ini menjadi titik permulaan kepada lebih banyak inisiatif kesukarelawan yang dapat menyemai nilai kemanusiaan dan perpaduan dalam diri setiap generasi. Tiada yang dapat menghalangkan kita berdua terus bercinta selamanya. Selain daripada aktiviti kesukarelawan, kami turut berpeluang mengenali keunikan Pulau Suri yang terkenal dengan floating market atau pasar terapungnya yang menjadi tarikan utama pelancong tempatan dan luar negeri. Di sinilah kami melihat kehidupan masyarakat nelayan yang kreatif dan berdikari menjadikan sungai sebagai ruang rezeki dan pertemuan.